Hai, Assalamualaikum guys. Welcome back to Ada Channel. Guys, untuk video kali ni pula aku nak unboxing kereta Artcart. Artcart pula dah, Artcars. Kereta dia 57 Chevy. Cantik kan? Dia ada corak-corak abjad macam ni kan. Yang ini aku beli dekat 99 Speedmart kalau silap aku, ataupun dekat Lotus. Lebih kurang macam tu lah. Lupa dah. Kereta ni tadi aku ambil kat situ, kat atas tu, atas sana. So tanpa membuang masa, jom kita crackkan kereta ni. Alright. Okay guys, jom kita buka kereta 57 Chevy. Ni kereta, tahu lah, kereta fantasi ke apa ni ya? Kereta, bukan kereta rear car lah, tapi tema dia ni Artcars, HW Artcars. So jom kita unboxing guys, kita crackkan. Bismillah. Ini kereta zaman-zaman Tok Kadok ni punya design. Cermin tu, cermin terbuka, steering belah kiri. Dia ada logo Hot Wheels. Lepas tu dia ada tulis ni Chevy FXK to DPWT Bel Air. Oh, ni Chevy Bel Air. Adik-beradik lah, Chevy Bel Air. Casting tahun 2018. Okay, ni bahagian depan dia. Bahagian atas Hot Wheels Hajab. Okay, bahagian depan dia simple je macam tu, macam kereta zaman Piramli dulu lah. Dia punya tayar pun sama je. Okay, tayar dia depan kecil, belakang besar kan. Belakang, so ni belakang dia macam ni. Okay guys, so jom kita pergi letak dekat rak Hot Wheels kita. Kereta ni jenis panjang ni tau, panjang sikit kan. Aku macam nak penuhkan, tapi tak dapat lah. Aku rasa aku kena cabut benda ni, nak bagi dia center kan, macam tu. So kita boleh letak lagi satu kereta ni. Kita letak je kat depan ni, betul tak? Yang ini tolak sikit. Mana nak cabut ni? Sebab aku dah gam tau. Ni tolak. Boleh letak lagi dua kereta kot. Okay guys, so ni dia kereta kita untuk hari ni. Kita jumpa lagi next video. Jangan lupa untuk klik butang subscribe. Okay, Assalamualaikum. Bye.